Sayyidatina Saudah binti Zam'ah adalah isteri kedua Rasulullah dan merupakan seorang daripada ibu orang beriman. Baginda berkahwin dengan Saudah setelah Khadijah meninggal dunia. Dan Saudah adalah seorang janda yang telah berhijrah ke Habsyah bersama suaminya yang pertama, Al-Sakran bin Ammar. Saudah dikenali dengan sifatnya yang mulia, periang, penyayang dan sering membuatkan Rasulullah tersenyum. Beliau sangat murah hati dan sering memberi sedekah kepada orang yang memerlukan. Beliau mempunyai sifat humor yang tinggi dan sering membuatkan Rasulullah ketawa. Sayyidatina Saudah adalah seorang yang bijaksana dan penyayang, serta dianggap sangat sabar dalam menjalani kehidupan. Sayyidatina Saudah pernah melepaskan hak giliran untuk bermalam bersama Nabi kepada Aisyah binti Abu Bakar, menunjukkan sifat tidak mementingkan diri sendiri. Sayyidatina Saudah adalah salah seorang wanita yang berhijrah ke Habsyah bersama suaminya. Rasulullah juga menghargai jasanya dan sangat menyayanginya. Perkahwinan tersebut adalah satu bentuk perlindungan dan penghormatan kepada Saudah dan arwah suaminya.